kecil. Mesir ni pada waktu itu diperintah oleh dinasti Syiah, mazhab Syiah zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir, Syiah. Tapi Fatimiyah zaman itu Mesir menjadi sebuah negara yang sangat aman. Zaman Fatimiyah tak ada pencuri di Mesir. Rumah-rumah dibuka, tingkat-tingkat dibuka. Masa tu dibina Azhar. Mengulas ceramah Tuan Ibrahim tentang keharmonian agama di Mesir dan suasana aman di sana ketika kerajaan Syiah Fatimiyah memerintah sehingga tidak ada pencuri sampai dikatakan tingkap rumah dibuka dan pintu tidak perlu dikunci. Itulah gambaran realiti sejarah Mesir yang diperintah oleh kerajaan Syiah Fatimiyah. Apa yang menarik di sini, pada zaman tersebut, Mesir mengamalkan sikap toleransi antara agama yang luar biasa. Mereka tidak ada kesan manhaj takfiri atau khawarij. Dalam satu laman Islam web, saya terjumpa artikel berjudul Al-Hakim bi Amrillah wa Darul Hikmah. Tulisan Dr. Muhammad Ammarah. Menurut beliau, وَلَقَدْ جَمَعَ الْحَاكِمُ بِأَمْرِ li hadhil muassasatil fikriyati khiyarata ulama'i dawlati al-ubudiyyati fi asrihi syi'atan kanu am sunnatan. Sesungguhnya Al-Hakim bi Amrillah telah menghimpunkan bagi institusi pemikiran ini para ulama terbaik dalam negara Ubaidillah Fatimiyah pada zamannya, sama ada dari kalangan Syiah maupun Sunni. Idh 'ala ar-raqmi min ayyatashayyu' al-ismailiyyah al-batiniyah kana madhhab ad-dawlati allati tata'assabu lahu illa anna fiqh sunnati alladhi kana fiqh jumhuril ummati kana yudarrisu fi daril hikmah. Hal ini demikian kerana walaupun aliran Syiah Ismailiyah Batiniyah merupakan mazhab rasmi negara yang dipertahankan dengan kuat, namun fiqh Ahlus Sunnah yang merupakan fiqh majoriti umat Islam tetap diajar di Institut Darul Hikmah. Bal wa yashhadul hakimul munazarati baina syuyukhihi as-sunniyyin wa baina maraji'il madhhabihi asy-syi'i. Bahkan Al-Hakim sendiri menyaksikan perbahasan dan perdebatan ilmiah antara para guru Sunni dengan tokoh-tokoh rujukan mazhab Syiah negaranya. Dalam perenggan berikutnya, penulis menyebutkan kerajaan membayar allowance untuk guru-guru yang mengajar. Maknanya guru Syiah pun dapat gaji, guru Sunni pun dapat gaji. Walaqad awqafa al-hakimu bi amrillahi ala daril hikmati awqafan kathiratan min mumtalakatihi. Lebih dari itu, Al-Hakim bi Amrillah telah mewakafkan kepada Darul Hikmah banyak harta miliknya. Wa min ri'i hadhihi al-awqafi rutibatil murattabatul lil ulama'i allazina yulquna al-ilma biha. Daripada hasil wakaf tersebut diperuntukkan allowance tetap untuk para ilmuwan yang mengajar di dalamnya. Walil muwazzifina wal qadamil ladzina yudirunaha. Juga untuk para pegawai dan pekerja yang menguruskannya. Balaqad kanatil awraqu wal aqlamu wal ahbar wasairul alwanil khidmati tuqaddamu lil mutali'ina wan nasikhina wal qurra'i fi daril hikmah majjanan. Bahkan kertas, pen, dakwat serta segala bentuk kemudahan perkhidmatan turut disediakan secara percuma kepada para pembaca, penyalin manuskrip dan pengkaji di Institut Darul Hikmah. Yahudi juga tidak ada masalah tinggal di Mesir walaupun ditindas di negara Ahlus Sunnah. Termasuklah salah seorang sumber inspirasi Ibnu Taimiyah, ahli falsafah Yahudi bernama Ibnu Maimun. Ya, memang Ibnu Taimiyah mengambil ilham dari Yahudi. Kerana itu akidahnya termasuklah penganut ajaran Wahabi sekarang ini menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Kerana itu juga Wahabi terkenal sebagai Yahudi umat ini. Ibnu Maimun tinggal di Andalus dengan nama orang Arab, tapi apabila ia kembali ke Mesir, ia memakai nama Yahudi kerana kerajaan Mesir tidak mengganggu agama lain. Mari kita lihat salah satu ceramah ulama Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Sharif. أولا أخذ عن اسمه عمران بن موسى الأندلسي ابن ميمون، توفي سنة 600 هجري. ابن ميمون هذا فيلسوف مشهور، هو ولد بالأندلس وعاش هناك. أولا يا شباب لابد من بعض المقدمات. اليهود من طريقتهم أنهم يأخذون أسماء البيئة المحيطة. اليهود ممكن تجد يهود اسمه حسن وحسين وعلي وعمر. عمر أفندي المول المشهور القديم ده يهودي اسمه عمر أفندي، وصودر في الثورة المصرية القديمة سنة 52 وما بعدها. فعمر يهودي، يعني عندهم في دينهم يجوز لهم أن يأخذوا أسماء الأمم التي يعيشون فيها أسماء ظاهرية، ويكون لهم في البيت اسم آخر يهودي. فعمر ده يبقى اسمه مثلا كوهين أو أي شيء في البيت.
لكن يكتبه في الأوراق الرسمية اسما يشبه المسلمين حتى لا يحصل يعني صدام بينهم وبين البيئة، لأنهم اضطهدوا، يعني معهم حق في هذا، قتلوا واضطهدوا وسوبوا في التاريخ، فنشأت عندهم هذه الثقافة. المسلمون لم يضطهدوهم أبدا ولم يقتلوهم، والدليل أن هؤلاء اليهود أصبحوا وزراء عند المسلمين، وبعضهم في الدولة العباسية عند الخليفة العباسي وعند ملك شاه السلجوق. يعني لا يوجد مشكلة مع اليهود من حيث هم بشر وكده، لا يوجد مشكلة، تعاملنا معهم وجعلناهم وزراء وأطباء. ابن ميمون اليهودي هذا ولد في الأندلس، وأعلن هناك أنه مسلم، يعني قال لعلماء الأندلس ولأهل الأندلس أنا مسلم. ثم لما يعني حصل له بعض الأشياء فر من الأندلس إلى مصر، فلما وصل إلى مصر وجد أن الفاطميين، فماذا صنع؟ قال لا أنا لست مسلما، أنا يهودي، يعني كان يهوديا ثم ادعى الإسلام في الأندلس، فلما وصل إلى مصر قال لا أجبروني أنا يهودي، ومات يهودي. يعني ما فيش الحمد لله مشكلة، يهودي. Jadi kesimpulannya saudara-saudara sekalian, realiti sejarah Mesir pada zaman pemerintahan kerajaan Syiah Fatimiyah membuktikan bahawa keharmonian agama dan keselamatan sosial bukanlah retorik, tapi suatu fakta yang benar-benar pernah terjadi. Gambaran yang disebut dalam ceramah Tuan Ibrahim Tuan Man bahawa masyarakat hidup aman sehingga pintu rumah tidak perlu dikunci, selari dengan rekod sejarah yang menunjukkan tiada budaya takfiri, keganasan mazhab atau sikap khawarij dalam pentadbiran Fatimiyah. Walaupun Syiah Ismailiyah merupakan mazhab rasmi negara, kerajaan Fatimiyah tidak menindas Ahlus Sunnah. Bahkan mengiktiraf fiqh Ahlus Sunnah di institut pengajian seperti Darul Hikmah menjadi simbol toleransi intelektual. Apabila ulama Syiah dan Sunni dihimpunkan dan diberikan allowance yang sama dan dibenarkan berbahas secara terbuka di hadapan khalifah sendiri, ini membuktikan bahawa perbezaan mazhab tidak dijadikan alasan untuk penyingkiran atau pengkafiran. Sebaliknya diurus melalui ilmu, dialog dan keadilan. Lebih menarik lagi, toleransi ini tidak terhad kepada umat Islam sahaja. Golongan Yahudi yang hidup aman di Mesir termasuklah tokoh falsafah Yahudi, tokoh rujukan Ibn Taymiyah seperti Musa bin Maimun yang bebas menzahirkan identiti agamanya tanpa gangguan. Hakikat ini menafikan dakwaan bahawa pemerintahan Syiah semestinya bersifat menindas atau ekstrim. Maka sejarah Mesir di bawah pemerintahan Fatimiyah mengajar kita satu pengajaran yang besar. Keamanan, kemajuan ilmu dan keharmonian tidak lahir daripada kebencian mazhab, tetapi daripada keadilan, kebebasan ilmu dan penolakan terhadap fahaman takfiri. Inilah realiti sejarah yang wajar difahami dengan jujur, bukan diputar belit demi kepentingan ideologi yang sempit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin.